Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hari ni weekend. Aku nak buat makeup tutorial, which is aku recreate balik makeup yang aku dah buat. Sebab ada orang DM aku, dia nak look yang macam tu. So kalau korang nak tahu look yang macam mana, yang macam ni. So kita akan buat balik look yang macam tu. So let's go. Ni Aina masak guys. Blooper. Janganlah. Dah macam apa? Masih Arang. Masih boleh. Okay, first kita akan prep skin kita dulu. Aku macam biasalah. Akan prep skin guna ni. Benda ni. Ni toner, ni serum. So pakailah dulu yang ni. Banyak-banyak pun tak apa. Jadi dia betul-betul lembab. Nanti bila korang jalan beberapa jam sampai ke malam ke, kalau makeup tu daripada pagi, tak adalah dia crack. Kalau korang perasan kan, aku punya YouTube tu, aku ada buat macam nama baru kat depan. Ada 2 video dah kot. Aku cakap macam, jom teman aku sampai aku kungfu. Sebab sekarang dah bulan 6, aku akan habis intern bulan 8. So 2 bulan lagi je aku intern. So aku akan konvo bulan 10 atau 11. So pakai ni pula. Ni yang paling penting dekat tempat-tempat yang selalu crack. Boleh bagi dia kering and sticky, baru korang letak foundation. Ni tepi-tepi hidung ni. Apply lah. Nak cantik jangan kelekut tu je. Ada orang dia pakai barang murah, makeup nampak mahal. Tu mungkin sebab tangan dia dah berseni. Ada orang barang makeup mahal tapi makeup tak pandai. So macam tu lah. Belajar lah yang mana tak reti makeup tu belajar. So kita biarkan dia kering supaya dia senang untuk apply foundation. Ni dengan muka breakout ni, aku ingat aku nak letak lipstick colour merah-merah untuk tutup ni. Biasalah kerja banyak. Tu yang breakout. Tambah pula nanti hujung bulan ni, 24 hari bulan, aku ada interview dengan aku punya lecturer U pasal internship aku ni. So report apa semua aku kena hantar 22 hari bulan. Nampak tak macam tu? So yang tu okey lah kot. Sampai jadi macam tu, baru letak foundation supaya foundation korang tu grip. Bila korang letak waktu dia basah, nanti dia jadi apa orang panggil, bercapuk. Dia tak sekata. So untuk foundation aku guna Skintific kod Petal. Yang ni masa tu aku letak 2 pump. Ni. Aku suka dia punya foundation ni sebab dia full coverage. So kalau lepas tu aku campur dengan ni Maiz punya kod Snow. Nampak tak? Kalau tak nampak tak apa. Yang penting korang tahu. Yang ni aku letak sikit je. Sikit tu. Okey, sikit lagi. Aku agak-agak lah korang. So kita akan masakkan dia dengan suhu badan kita. Yang ni yang macam aku tahu ni, dia yang term masak dekat tangan tu sebab Alha-Alfa yang ajar. Nanti bila dia dah Alha-Alfa kot rasanya, dia panaskan dekat sini. Nanti
dia punya foundation ni akan stay lama dengan muka. Tak adalah dia jadi keki. Yes, keki. Aku lupa nak letak tu yang aku kata aku nak tutup tu. Korang guna je lah lipstick apa-apa yang kot dia macam tu. So, korang boleh apply korang punya foundation. So, lebihan dekat tangan ni korang salatkan dekat bawah ni. Nanti bibir korang tak adalah hitam. So, kita akan pakai cream blush daripada MAIS, kod 06. Kita buat hidung pula. Hidung seperti biasa guna Selihu, tapi kali ni untuk makeup ni aku tak buat yang pekat, buat soft-soft je. So aku akan buat ikut bentuk hidung dulu. Lepas tu korang akan bubuh kat atas. Nanti kita akan top up sikit dengan kita punya powder. Sekarang kita kena lock muka kita dengan powder sebelum produk powder yang lain masuk ke muka. So yang ni aku guna produk Hazium. Ni ibu aku bagi. Aku try masa tu. So okey lah. Ni kod dia Natural Beach. Nampak tak? Natural Beach. So jom kita cuba. Kita cuba kita pakai. Sebab masa aku buat look tu aku pakai yang ni. So dia okey lah. Korang nak nampak makeup cantik, powder kena banyak. Aku buat dulu muka sebelah, lepas aku tunjuk kat korang. So ni before, ni after. So aku akan set up sebelah ni, siapkan belah ni. So aku akan tunjuk. So macam tu, memang dia akan nampak gelap. So nanti kita akan tone upkan dia dengan blusher and highlighter. So untuk mata aku guna palette ni dari MAIS juga. Yang ni aku ambil kod yang soft warna pink. Aku ambil masa tu. So aku ambil ni. Yang ni. Kod dia Pretty.
Bubuh juga kat korang punya bawah mata. So untuk yang belakang ni aku pakai kod Divots. Nampak macam opera. Lepas tu untuk dia punya highlighter, aku pakai Goofy yang ni. Okay, korang dah pakai bulu mata dengan buat eyeliner, dia nampak okey. Bagi aku settlekan mata, blusher dengan shading hidung. Nanti aku akan ajar buat kening dengan kita akan pakai lipstick. Ni hydrating lip daripada Sabella. Yang nak bagi dia lembut-lembut je dulu. Kita akan apply lipstick lain. So nanti dia akan jadi macam ni. So lipstick aku akan guna dua combo ni. Ni dari Wardah, kod 10. Yang ni aku tak tahu. Ni pun kakak aku bagi juga. Biasa guna tu untuk ombre. So ni goncang-goncang lah dulu. So kita pakai. Tips dia korang jangan kemam lipstick ni. Okay. Tak payahlah tu lipstick ni. Nampak macam dah okey. Walaupun hari tu aku tambah. So kita buat yang lain daripada yang lain sikit. Tak jadi sangat tutorial yang tu. So untuk final touch up, kita bubuh lagi blusher. Bagi dia pop up sikit.
Mata aku dah adjust, so dia tak nampak sangat. Ni highlighter. Hoi. Ya dah. Belum lagi. Baru nak pakai tudung. Kenapa kau tengok aku? Ada apa tu? Suara nak kahwin tak? Tak. Dia mati. Buat makeup tutorial je lah. Buat tu aku ajak pergi ECM. Jahat aku. Lagi siapa? Dah. Itu je. Tapi dah cantik kan? Kita akan buat tudung dulu. Lepas tu kita akan tunjuk. Untuk tunjukkan yang kau buat super sihat dan dapat premium ni, boleh cuba nama ni, Dementia Refresher Citrus Dalam baju. Jangan lupa buat. Diana, jangan lupa buat. Walaupun aku dah berpeluh sebab panas pakai lampu. Itu je lah kita punya vlog hari ini. Tengok tu. Diorang tengok tu terus juga. So trust the process guys, walaupun awal-awal mati macam opera. Trust the process. Betul tak Ina? Betul dulu. So kita boleh tambah ni. Jangan kata tak jadi-jadi. Kita cuba. Tiba jadi tak macam. Okay, dah cantik. So bye bye. Jumpa lagi di next. So jumpa lagi di next episode. Komen lagi apa yang korang nak ataupun boleh DM. So jumpa korang di next video. Bye bye. Ina bye bye.